Chuong Van Kem, atau lebih dikenali sebagai Nam Kem, merupakan figura paling digeruni dalam dunia gelap Vietnam pada era 1990-an. Digelar sebagai Godfather Vietnam, beliau membina empayar jenayah melalui perjudian haram, pemerasan, dan rangkaian rasuah yang didakwa melibatkan pegawai berpengaruh. Kejatuhannya bermula selepas pembunuhan gangster wanita terkenal, Dong Ha, pada tahun 2000, yang membawa kepada siasatan besar-besaran oleh pihak berkuasa. Perbicaraan yang melibatkan 155 tertuduh itu, menjadi antara kes jenayah terbesar dalam sejarah Vietnam. Nam Kem, akhirnya didapati bersalah atas pelbagai pertuduhan, termasuk mengarahkan pembunuhan, dan mengetuai sindiket jenayah terancang. Pada tahun 2004, beliau dihukum mati oleh skuad penembak, selepas disabitkan dengan kesalahan tersebut.